Mungkin orang tanya, ADHD tu apa bendanya? ADHD ni adalah nama yang tidak betul. Dia dah banyak kali tukar nama dah. Nama yang lebih tepat untuk ADHD berdasarkan kefahaman dalam literature, kajian yang ada pada tahun 2025 ni ialah Executive Functions Deficit Disorder. Tetapi Profesor Russell Barkley, antara penyelidik yang paling senior dan paling banyak kajian tentang ADHD ni, dia baru sahaja bersara. Di hujung persaraan dia berpendapat tak payahlah tukar. Walaupun nama tu tak betul. Kerana kalau tukar nanti kena tukar undang-undang, kena tukar polisi insurans. ADHD ni ialah satu gangguan yang berlaku kepada fungsi eksekutif. Executive function bermaksud benda yang kita buat kepada diri kita sendiri, dekat otak kita. Kalau kita belajar tentang otak manusia ni ada 3 bahagian. Bahagian yang paling cepat siap, sebab dia dah start terbentuk semenjak daripada mula kejadian dalam rahim ibu lagi, ialah otak kat belakang ni lah. Bahagian belakang ni ialah bahagian yang menjaga benda-benda yang automatik kat badan kita. Kelipan mata, degupan jantung, pengaliran darah, semua ni kan. Dan otak tu kadang-kadang dulu-dulu orang panggil otak reptilia, sebab reptilia pun ada. Otak kedua ialah otak tengah, yang kadang-kadang disebut sebagai otak mamalia. Kerana mamalia je yang ada, masuk manusia lah. Dan otak tengah ni adalah tempat di mana perasaan kita berlaku. Kita marah, kita sedih, kita gembira. Mamalia sahaja yang ada perasaan. Sebab tu saya tak faham kalau orang tu dia punya haiwan kesayangan dia ialah katak contohnya. Katak tidak akan senyum macam, oh tuan aku balik. Dia macam situ je lah kan ya. Tapi kalau kucing kat belakang ni ke kan, anjing ke, bila tuan dia balik tu dia akan oh happy-nya. Dia boleh menunjukkan perasaan. Hanya manusia saja ada bahagian yang ketiga pula, iaitu bahagian dekat depan ni yang dipanggil prefrontal cortex. Prefrontal cortex atau frontal lobe kat depan ni ialah bahagian yang buat 7 fungsi eksekutif tu. Dan bahagian depan ni adalah bahagian yang paling lambat siap secara fizikal. Dia siap orang perempuan sekitar umur 22, lelaki sekitar 25. Sebelum kita berumur 25, maknanya otak tu tak siap lagi. Bila otak tak siap lagi, fungsi-fungsi eksekutif yang dilakukan oleh bahagian otak tu ialah something yang struggle untuk dibuat even oleh orang biasa. Sebab bahagian otak tu belum siap untuk boleh berfungsi dengan sepenuhnya. Siap 25. Matangnya pula, Profesor Russell Barkley mengatakan bahawa dia memakan masa, average dia ialah sekitar usia 40 tahun. Sebelum umur 40, kita mungkin masih tak puas hati dengan parent kita. Bapak ni macam ni, tak puas hati remaja kan. Sampai umur 40 tahun, baru dia, kalau bapak aku perangai macam ni, entah-entah dia pun mangsa kepada masalah yang berlaku masa dia kecil dulu. Baru datang rasa kesian kat mak ayah sendiri. Setelah puas 40 tahun menyalahkan mak ayah, umur 40 tu baru, ya Allah, kurniakanlah rahmat, keampunan kepada mak bapak. Kita doa spesifik macam yang Quran sebut tu dalam surah Al-Ahqaf kalau tak silap saya. Dan mungkinkah itu Nabi SAW pun menjadi Rasul dipilih pada usia sekitar umur itu. Kematangan, kebijaksanaan